Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada petang ini kita dapat bertemu dan kita menyambung mudzakarah pengajian kita berpandukan kepada kitab 50 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petang ini kita sambung kepada wasiat yang ke-10. Dulu ataupun pertemuan kita bulan lepas kita memperbahaskan tentang wasiat Nabi yang ke-9 mengenai waktu malam. Masa kita jumpa itu, kita memperbahaskan tentang waktu malam. Jadi pada petang ini kita memperbahaskan wasiat yang ke-10 daripada kitab 50 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dengar kena duduk dekat sikit. Tu. Kan? Duduk dekat sikit. Jadi kalau jauh-jauh lagi tak dengar. Baik. Boleh dengar kan? Kuat dah ni. Tak dengar juga. Baik, kita pada petang ini memperbahaskan wasiat yang ke-10. Wasiat yang ke-10 daripada kitab wasiat Nabi kepada orang perempuan. Tajuk dia dalam wasiat ke-10 ni, dia kata peringatan untuk isteri yang meminta cerai. Tajuk kita pada petang ni. Peringatan untuk isteri yang meminta cerai. Ini wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebut dalam kitab ni An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannati. Maksud dia daripada Sauban radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa pun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab kekerasan, maka haram baginya untuk mencium bau syurga. Betul tak kitab tu? Okay, alhamdulillah. Baik. Ini satu peringatan daripada Nabi SAW kepada orang perempuan. Hadis ini riwayat daripada Sauban. Sauban ni seorang sahabat Nabi, nama betulnya Sauban bin Bujdud. Sauban bin Bujdud. Sebelum nak cerita apa yang Nabi kata, kita kenal dulu siapa dia Sauban. Saya bacakan sedikit sejarah ringkas. Sauban bin Bujdud ni satu orang sahabat Nabi yang ada satu ketika dia jumpa Nabi dalam keadaan menangis. Sauban ni dia pernah jumpa Nabi dalam keadaan menangis. Bila Nabi tengok dia ni menangis,
Nabi tanya dia soalan. Dia kata, wahai Sauban, kenapa kau menangis? Maka dia jawab, wahai Rasulullah, aku sekarang ni dekat dunia, hari-hari aku boleh jumpa kau. Hari-hari aku boleh tengok kau. Tapi besok di hari akhirat, aku tak tahu engkau dah ada kat mana, aku ada kat mana. Itu kenyataan daripada Sauban. Bila Sauban kata macam tu, turun satu ayat Quran dalam juzuk yang kelima, surah An-Nisa. Ayat ni turun menjawab jawapan daripada apa yang Sauban kata. Kalau kita tengok dalam juzuk yang kelima tu, surah An-Nisa, ada ayat yang berbunyi macam ni. Ayat dia, wa man yuti'illah hawa rasul, ayat 69. Ayat 69 surah An-Nisa, juzuk kelima, muka surat 89. Kalau pandai cari, dia boleh jumpa. Kan? Dekat handset tu boleh cari. Ayat ni kata apa? Wa man yuti'illah hawa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksud ayat ni apa? Siapa yang taat Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat di kalangan Nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin. Maksudnya, bila turun ayat 69 kepada Nabi, jawapan kepada apa yang dirisaukan oleh Sauban itu terjawab. Sebab dia kata, aku dekat dunia boleh jumpa dengan kau. Nanti kalau kat akhirat macam mana? Kau duduk dekat surga Firdaus, aku duduk kat mana? Jadi tak boleh nak jumpa. Itu yang dia menangis. Maka ketika itu Allah turunkan ayat ni, nak mengatakan siapa? Siapa yang boleh taat Allah Rasul, dia akan bersama-sama besok di hari akhirat. Maknanya tak perlu nak bimbang. Dekat dunia kita tak jumpa dengan Nabi, tapi kalau kita boleh taat kepada Nabi, boleh jumpa Nabi. Kita tak pernah jumpa Nabi. Kalau Sauban ni, dia pernah jumpa Nabi. Kan? Dia pernah jumpa Nabi, itu pun Allah jawab dalam ayat 69 tu. Kita ni tak pernah jumpa Nabi. Tetapi apabila kita boleh beriman dengan Nabi, makna kita akan sama-sama dengan Nabi. Itu jawapan daripada Allah Ta'ala. Itu cerita tentang Sauban. Balik kepada hadis tadi. Hadis ini Sauban kata, ayyumam ra'atin, mana-mana orang perempuan, sa'alat zawjaha talaqan, yang meminta cerai kepada suaminya, fi ghairi ba'sin, tanpa ada sebab kekerasan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Ni cerita ni orang perempuan minta cerai. Bukan cerita diceraikan. Ibu-ibu kena tengok dia punya bunyi tu. Ni mana-mana orang perempuan yang minta cerai. Bukan diceraikan. Beza minta cerai dengan diceraikan. Tu beza. Minta cerai dengan dipisahkan. Tu beza. Ada beberapa istilah dalam istilah munakahat ni. Talak lain, kemudian fasah lain. Talak lain, fasah lain. Tu kena beza. Kalau fasah ni dipisahkan. Kan? Fasah tu dipisahkan. Kalau talak tu lain. Kalau khalaq pun lain. Talak ni cerai. Khalaq serah kuasa cerai. Maksud macam ni. Khalaq ni seorang lelaki seorang lelaki tu dia tak nak ceraikan isteri dia. Kan? Tetapi kalaulah isteri dia boleh bayar kepada suami dia, baru suaminya ceraikan. Itu diistilahkan apa? Tebus talak. Khalaq lah dalam bahasa Arab. Tebus talak.
Kholok tu dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya tebus talak. Sebab orang perempuan dia tak pegang kuasa talak, tapi seolah-olah dibeli benda tu dengan suatu gantian yang diberikan kepada suami. Itu dipanggil kholok. Tebus talak lah bahasa kita. Jadi antara cerai pasah dengan kholok ni satu benda yang berbeza, kan? Tapi ujungnya cerai juga, berpisah juga. Okey. Dalam hadis ini disebutkan bahawa mana-mana orang perempuan yang menuntut cerai kepada suaminya dengan tidak ada berlaku kekerasan, maka haram bagi isteri itu besok dia di akhirat untuk dapat bau syurga. Kita bahas dulu hadis ini. Apa yang dimaksudkan? Kalau bunyi tadi macam seolah-olah memang tak masuk syurga dah. Kan? Orang duk bercerai, masuk syurga pun tak, bau pun tak dapat. Kan? Macam kalau ibu-ibu duduk dekat luar rumah, pergi jiran orang sebelah. Orang sebelah masak, bau sampai keluar. Kan? Itu kalau maknanya bau sampai keluar boleh dapat. Ini bau pun tak dapat, tu maknanya apa? Tak boleh masuk je boleh. Tu kedudukan dia. Baik, kita baca sikit kitab ni. Dia kata apa? Wahai saudari muslimahku, ini adalah wasiat yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap wanita yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Islam sebagai agama, dan kepada Muhammad sebagai nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan wanita muslimah agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang besar. Rupa-rupanya minta cerai ini salah. Sebab kenapa? Ini pesan daripada Nabi. Kita satu, hamba Allah. Dua, kita umat Nabi Muhammad. Tiga, agamanya Islam. Maknanya dalam apa-apa nak bertindak, dia kena ada peraturan. Dia tak boleh ikut suka. Kan? Menyampah sikit, cerai. Kan? Kena ketegur sikit, geram, cerai. Tu kan? Jadi kita kena tengok apa yang disebutkan oleh Nabi. Apa dia kata? Kehidupan suami isteri harus dibangunkan atas dasar rasa kasih yang tulus dan cinta yang benar. Kalau tengok kitab ni disebut, dia kata apa? Kehidupan suami isteri, seorang ke dua orang? Kehidupan suami isteri, seorang ke dua orang? Dua. Harus dibangunkan atas dasar rasa kasih yang tulus dan cinta yang benar. Ini foundation sebuah keluarga. Asas. Mesti kasih dan cinta. Ada ke orang kahwin tanpa kasih dan cinta? Ada tak? Kahwin paksa. Kahwin paksa. Tapi ibu-ibu kena faham. Cerita kahwin paksa ke atau tidak, Islam ni kahwin tu dia bukan dua orang je. Bukan suami isteri. Suami isteri tidak akan ada gelaran tanpa ada wali. Suami isteri tak akan ada gelaran tanpa ada dua saksi. Suami isteri tak akan ada gelaran tanpa ada ijab kabul. Jadi syarat nak dapat gelaran tu dia ada syarat lain. Ada syarat lain. Ada syarat wali, ada syarat saksi, ada syarat ijab kabul. Kalau sekadar jumpa je laki perempuan tak ada ijab kabul, wali tak ada, saksi tak ada, itu dipanggil apa? Suami isteri tak? Tak. Apa dipanggil apa tu? Apa? Nak panggil apa? Tak tahu nak panggil apa Pak Ua dengan Mak Ua lah yang. Ialah jumpa laki dengan perempuan, wali tak ada, saksi tak ada, ijab kabul tak ada. Panggilannya apa? Istilah budak muda, Pak Ua dengan Mak Ua lah. Istilahnya gitu. Tu. Jadi kat sini yang dibahaskan dalam hadis, sebelum dia nak cerita pasal cerai tadi tu, dia cerita pasal membangunkan keluarga. Jadi kat sini dia kata apa? Membangunkan keluarga tu ada yang lambat. Kerana membangunkan keluarga tu dia mesti ada kasih dan juga cinta. Tu dua foundation. Selagi perasaan yang mulia ini hidup, maka semuanya akan jadi kebaikan dan berkat.
Saya nak sebut apa? Dalam pasangan suami isteri ni, selagi kasih dengan cinta tu ada, hidupnya berkat. Maknanya apa? Gaduh macam mana pun, tapi oleh kerana kasih dengan cinta tu ada, dia tak akan pisah. Apa yang istilah orang Melayu cakap apa? Apa? Gaduh-gaduh kejap baik semula. Gaduh-gaduh kejap baik semula. Itu apa dipanggil? Apa dipanggil orang Melayu panggil? Hidup tu ada masa-masa manis. Hidup tu dia ada masa-masa manis. Walaupun gaduh kejap, bayangkan orang bila dia bercerita, aku menyampah betul lah dengan laki aku tu. Aku minta tak dapat. Aku minta gelang tak dapat. Dia cerita dengan kawan dia. Cuba tanya dia satu soalan. Engkau anak berapa? 9. Hai! Faham tak tu? Dia punya jawapan tu dah menenggelamkan dia punya nyampah dia. Faham tak maksud saya? Orang, dia cerita, contohlah dengan orang, dia kata aku punya gelang betul tengok laki aku. Aku minta gelang tak dapat. Aku minta cincin tak dapat dengan orang. Tapi bila orang tu yang dia mengadu tanya, kau anak berapa? 9. Faham tak maksud dia? Kau 9 boleh baik dapat anak 9, satu hal punya hal, nak minta, nak bergaduh. Jadi menunjukkan tu dipanggil masa-masa manis tu. Tu. Itu P.Ramlee. Sedangkan digah lagi kan tergigit tu kan. Tu. Itu P.Ramlee pun ajar juga tu. Kan? Jadi dia ajar diri kita. Kita ni makan walaupun lidah tak bertulang, diri sendiri punya lidah, ada masanya kita gigit dia. Kan? Gigit lidah orang selalu, gigit lidah sendiri sekali-sekali. Itu contoh je. Tu. Baik, jadi maknanya ini teori apa? Teori rumah tangga. Ibu-ibu tengok. Kalau tengok dia punya huraian teori rumah tangga ni, nanti tak akan nampak cerita minta cerai. Tu. Baik. Dia kata lagi. Dia kata perkahwinan adalah hubungan yang suci, berdiri di atas makna rahmah dan perasaan yang mulia. Perkahwinan merupakan ungkapan persekutuan antara dua orang dalam segala urusan hidup. Perkahwinan urusan dua orang dalam segala hidup. Betul salah? Perkahwinan urusan dua orang untuk urusan dalam segala perkara dua orang. Urusan kahwin ni dua orang ke seorang? Semua urusan panggilnya. Semua urusan. Artinya apa? Dalam keluarga ni kena dibincang. Kan? Kena dibincang. Cubalah ibu-ibu beri kursi set tanpa bincang. Apa jadi? Kan? Sebab dia keluarga mesti dua orang. Kan? Ataupun suami, dia beli motor tanpa tanya bini dia. Bergaduh. Apa dia? Mana tahu, belum tentu. Contoh, saya bagi contoh. Saya tadi asal hidup berkeluarga dua orang. Kalau tak bincang, jadi gaduh. Kan? Okey, saya contohkan. Walaupun benda tu kesukaan masing-masing. Isteri suka kursi set tu. Dia berhenti tanpa tanya dia beli tanpa tanya laki dia. Apa jadi? Memang kena marah. Suami beli motor tanpa bincang dengan bini. Walaupun duit dia tak bincang, apa jadi? Marah juga. Mesti dia kata, abang motor dapat beli, aku punya gelang tak dapat beli. Mesti dia kata gitu. Ada je spoiler tu. Jadi menunjukkan, kena ingat bila berumah tangga, itu ada perkongsian untuk dua orang yang dia kena bincang. Tak kira lah kecil besar. Jadi maknanya kat sini, selagi konsep tu ada, payah nak bercerai. Selagi konsep tu ada. Kan? Okey. Kemudian, ikatan perkahwinan dalam Islam berlaku untuk selama-lamanya. Kahwin bukan untuk 1 jam 2. Untuk selama-lamanya. Tu. Ini bukan kahwin mut'ah. Tahu mut'ah? Bahasa kita kahwin kontrak. Itu bukan. Ini kahwin untuk lil abad, selama-lamanya. Sebab tu orang berkahwin, orang bernikah, dia tak ada dalam kepala otak nak cerai. Istilah cerai tak ada dalam kepala otak dia. Itu orang yang berkahwin. Sebab dia untuk ikatan selama-lamanya. Boleh dipisahkan dengan apa?
Matilah. Okey. Ni tak ada cerita cerai. Walaupun ada cerita cerai. Kemudian dia kata apa? Harus dieratkan. Maknanya kahwin untuk selama-lamanya harus dieratkan. Maknanya apa? Kat situ orang berkahwin, makin lama makin sayang ke makin menyampah? Makin sayang? Ya. Dia kadang-kadang mula-mula sayang, ujung-ujung tu kesian aja, sayang hilang. Kan? Gigi pun dah palsu. Kan? Contohlah, kita bagi contoh. Kan? Manusia ni bila dia muda dia rasa sayang, tapi bila dah tua dah mula-mula lah macam-macam dia cari alasan. Kan? Tu. Saya nak sebut ibu-ibu manusia ni selagi belum dia mati, bukan cerita sihat sakit, selagi dia belum mati, dia ada keinginan macam-macam. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Selagi belum mati. Tu kena ingat. Selagi dia belum mati, walaupun dia terbaring tu tak boleh bergerak, tapi dia ada keinginan. Bermakna kena faham ada peraturan. Orang selagi dia belum mati, dia stroke tu, ada keinginan tak ada? Ada tak keinginan? Ada. Boleh apa? Tu. Tak, maknanya cerita manusia tu selagi belum mati. Tu cerita dia. Lagi belum mati, dia ada keinginan. Saya contohkan orang yang stroke tu tak boleh jalan apa, bagikan air tak nak minum, bagikan apple tak nak minum, cuba bagi duit. Bagi duit, angkat ambil tak boleh, mulut boleh bercakap, selit buah bantal lah. Kan? Tu dia. Kenapa? Sebab ada lagi keinginan. Itu manusia. Jadi kalau kita faham konsep tu, kenapa Islam datang bawa peraturan? Selagi belum mati, sampai mati pun ada peraturan. Selagi hidup tu, sama ada sehat ataupun sakit, dia ada peraturan. Mati pun ada peraturan. Ada ke orang mati tak ada peraturan? Saya nak tanya ibu, mati ada peraturan tak? Ada peraturan. Orang mati takkan kita nak buang kat longkang. Kan? Mesti ada peraturan dia. Mana hidup ada peraturan, mati pun kena ada peraturan. Baik. Kecuali Allah menghendaki sesuatu yang memang harus terjadi. Artinya orang bernikah, berkahwin rumah tangga, tujuan untuk selama-lamanya. Jadi makin lama makin erat, makin lama makin kuat kasih sayangnya. Kecuali kalau memang Allah hendak sesuatu itu berlaku. Apa dia? Iaitu kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan kat tengah hari. Faham falsafah tu? Mengharapkan bahawa dia punya kahwin tu untuk selama-lamanya. Tiba-tiba hujan tengah hari. Kan? Adalah pasal yang tak kena bercerai. Itu kehendak Allah Ta'ala lah. Tu. Okey, kemudian dia kata apa? Oleh kerana itu, hubungan antara suami dan isteri merupakan bentuk hubungan yang paling suci dan paling kuat. Hubungan lain tidak. Hubungan suami isteri adalah paling suci dan paling kuat. Boleh faham? Maksudnya apa? Kalau anak kita balik tanya, mak, saya suka budak tu. Kan? Saya suka budak tu. Istilah kita zaman kita apa? Dia mula nak berkapal. Kan? Itu hubungan yang tak baik nama dia. Sebab dalam kitab ni kata, hubungan yang paling baik ialah hubungan rumah tangga. Rumah tangga dibina mula nikah. Kan? Jadi kalau orang ke tengok, aku suka dengan dia, itu belum lagi. Belum lagi. Jadi kira-kira kalau ibu-ibu anak tanya, mak, saya suka dengan dia, apa jawab ibu-ibu? Agak-agak akak jawab macam mana? Nak kat anak aku? Datang. Nikahkan. Ini tak ada. Kau tolong ambilkan anak makcik ya. Makcik tak sempat ambil. Kan gitu, ada tak gitu?
Kan? Faham tak maksud saya tu? Dia tak kahwin lagi, tak nikah lagi. Tapi oleh kerana terbiasa, nak ambilkan anak makcik tu, makcik tak sempat ambil lah. Padahal bukan lakinya, bukan tunangnya, bukan apa-apa pun. Tolong ambilkan. Kan ada macam tu biasa. Kita nak kategorikan apa tu? Nak kategorikan apa? Kategori mak dia, nak kategorikan apa tu? Itu bodoh namanya. Dan bukan dia tak tahu benda tu. Kan? Kebanyakan orang kita ni dia tahu benda tu. Kan? Sebab tu kita kena faham hubungan suami isteri ada satu ikatan yang mulia. Tak ada orang boleh lawan. Okey, kemudian dia kata apa? Mengapa tidak Allah berfirman wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, di satu ayat Quran surah An-Nisa ayat 21, dan mereka isteri-isterimu telah mengambil daripada kamu perjanjian yang kuat. So orang isteri nak jadi isteri tu dia kena ambil satu ikat janji dengan kaedah nikah. Nikah tu satu simpulan yang kuat dan diambil dia tu atas nama Allah. Bukan ambil suka-suka. Itu sebab kalau orang pergi duduk nikah, tengok juru nikah tu kata. Dia kata apa? Uzawwiyuka bima amarallahu bi imsakin au bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Itu bila sebelum pada nikah, apa tu juru nikah cakap? Uzawwiyuka bima amarallahu bi imsakin bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Maksud dia apa? Aku kahwinkan engkau. Aku kahwinkan engkau dengan cara yang baik dan aku pisahkan kau pun dengan cara yang dan itu dibuat tu. Itu disebut tu. Ibu-ibu dengar tak dengar tu biasanya. Tahu kan? Kalau dah menikah dia tak tahu tu memang tidur dia jawab dia. Tapi kadang-kadang ada jenis tak dengar. Sebab kenapa? Pengantin duduk dalam bilik yang perempuan, laki duduk dekat apa dia? Sekarang duduk dekat-dekat tu kan. Dulu kan? Jadi saya nak sebutkan ikatan nikah tu sebenarnya dilaksanakan atas nama Allah. Walaupun saya dulu pernah cerita orang nikah ni kan ada sebab 4. Sebab harta, sebab cantik, sebab nasab dan sebab agama. Nabi kata suruh pisah sebab agama. Tetapi kalau kita tengok orang kita lah, walaupun dia kahwin tu sebab lawa, walaupun dia kahwin tu mungkin sebab kaya, walaupun dia kahwin tu mungkin sebab keturunan, tapi nombor 4 semua ada. Kan? Sebab dia walaupun dia suka orang tu, tapi dia nak dapat tu, dia kena nikah dulu. Nikah cara Islam. Walaupun orang tu kaya, dia suka sebab dia kaya, tapi nak dapat tu dia kena nikah dulu. Artinya apa? Kaedah semua orang duk menikah yang Islam, caranya Islam, iaitu beragama. Cuma masalahnya ramai orang dia berkahwin ikut cara Islam, tapi dia tak amal Islam tu. Dia tak amal. Masa dia nikah tu cara apa? Kita tengok orang Islam nikah tu cara Kristian ke cara Islam? Tapi masa nikah tu cara Islam, tapi hidup kadang tak cara tu. Kita tengok ramai macam tu. Ramai. Baik, tengok balik dalam kitab. Islam yang hanif amat menitikkan hak masing-masing daripada suami isteri terhadap yang lain. Secara global, inilah hak-hak wanita atas suami. Ni, saya sebut satu-satu di dalam kitab ni. Hak-hak wanita atas suami. Maksudnya apa? Ni suami kena bagi kat perempuan. Kena bagi kat isteri. Hak ni. Kewajipan suami terhadap isteri dia. Apa dia? Satu. Saya sebutlah dalam kitab ni senang. Memberi nafkah kepada isteri menurut kemampuan. Baik dalam sempit maupun lapang. Tugas suami kepada isteri beri nafkah ikut kemampuan. Baik sempit atau lapang, baik kaya atau miskin. Artinya apa? Bagi nafkah ni tugas apa? Suami. Tugas suami, bukan tugas isteri, tugas suami. Tetapi dia kata menurut kemampuan. Menurut kemampuan. Yang ini yang selalu kadang orang tak faham tu. Kan? Abang duit. Abang cincin. Abang macam-macam dia minta.
Aku pergi kuliah tu, ustaz kata abang kena bagi. Kan? Dia tak dengar kemampuan tu. Masa ustaz cerita kemampuan, dia tertidur. Kan? Itu yang dia tak faham tu. Kan? Tu. Baik. Dia sebut kewajipan nafkah atas suami. Nafkah di sini meliputi hal-hal berikut. Makanan, minuman, pakaian, ubat-ubatan, dan tempat tinggal. Ni siapa punya kerja ni? Suami. Bab makan, dia kena kasih. Bab minum, dia kena kasih. Bab pakaian, dia kena kasih. Bab ubat-ubatan, dia kena kasih. Bab tempat tinggal, dia kena kasih. Dan apa-apa keperluan bagi orang perempuan, dia kena kasih je. Kalau suami nak nampak di isi dia lawa, kasihlah apa yang patut. Kan? Suami kata, aku tengok kau ni tak boleh, kena berias sikit. Bagilah aku tengok suka kat kau. Kan? Bini pun tanya, kenapa bang? Yalah, banding kau dengan bini Pak Imam tu lawa lagi bini Pak Imam pada kau. Dah mula gitu. Contohlah, contoh kan. Kan? Nak cakap engkau ni bukan lawa, marah nanti. Kan? Tapi dia buat kias. Abang tengok bini Pak Imam tu pandai duk berias. Kan? Kalau seorang isteri yang faham, apa dia kena buat? Apa dia kena buat? Berhias. Mintalah duit. Takkan dia nak berias, takkan dia nak beli gitu. Ya, dia kena minta lah. Sebab keperluan itu wajib bagi suami beri. Memanglah berias tu kerja dia. Tapi barang hias tu nak beli pakai apa? Itu suami punya kerja. Apa dia? Banyak kerja? Sebab kenapa dia tak pergi kuliah? Sebab dia tak tahu benda ni. Tu yang dia rasa dia. Kalau dia kuliah tu, walaupun dia kerja, dia minta suami kena bagi. Sebab itu tanggungjawab dia. Apa dia? Dia soal masalah, ibu-ibu kena faham hidup rumah tangga ni, walaupun isteri tu ada kerja, dia ada duit, dia ada dia ada apa kata? Dia semua benda kalau dia tak minta dengan suaminya pun dia dapat. Tapi kena faham konsep tugas untuk nafkah tu suami, bukan dia. Walaupun dia tu CEO, laki office boy. Kan? Saya CEO, laki office boy. Tujuan suami itu beri nafkah. Itu aja. Tu. Apa dia? Apa dia? Tengok tadi saya kata, menurut kemampuan. Kan dalam kitab tu kata, dia kata menurut kemampuan, baik dalam masa sempit atau masa lapang. Kan? Masa minta tengah dia tak ada, memanglah tak dapat. Cuba time dia ada tu. Kan? Time dia ada lah minta. Ini hujung bulan minta memang tak dapat lah jawabnya. Dia kata tak kira sempit atau lapang, bermakna kena bagi. Contohlah maknanya, orang tu dia tak kaya, tapi adalah sedikit nafkah dia. Kalau diminta, dia boleh bagi sekadar kemampuan dia. Okey, saya nak sebut gini. Ada ke hujah? Hujah yang dalam Quran kata mengikut kemampuan? Ada. Di sana disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 7. Kat kitab ni dia kata, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Apa maknanya? Hendaklah seorang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang mampu ikut kemampuannya. Kan? Contoh. Ini contoh. Kita kuliah. Tiba-tiba kita tengok kawan kita datang tu pakai kereta Rolls Royce. Dan naik. Kan? Perempuan naik Rolls Royce. Kan? Kita pun kata, nak nunjuk ke? Nanti dulu. Jangan cakap macam tu. Tengok laki dia siapa. Kan? Dia nak pakai kereta mewah tu, itu boleh. Tapi tengok laki dia siapa. Kalau laki dia memang CEO, kan? Memang dah mampu, okey tak apa. Dia tak apalah, dia mampu. Sebab suami dia. Kan? Tapi kalau suami dia tak mampu, tiba-tiba dia pakai kereta Rolls Royce, agak-agak macam mana? Apa dia?
Pinjam pandai akak. Pinjam sewa, betul lah tu. Jadi maknanya tu, kita kena tengok keadaan tu. Kemampuan dia nak pakai bermewah, kalau dia mampu tak apa. Kan? Cuma satu perangai perempuan ni, bila tengok orang lain, dia nak ikut macam tu. Kan? Itu ada perkataan orang Melayu. Ukur baju ikut badan sendiri, jangan ikut orang lain. Patah pinggang. Tu. Jadi kat sini, dalam Quran kata, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah beri nafkah daripada harta yang diberikan. Tu dua-dua disebut dalam Quran. Kalau dia mampu, ikutlah kemampuan dia. Tapi kalau rezekinya sempit, ikutlah harta yang dia dapat berapa. Kan? Kemudian dia kata, Allah tidak memikul beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi, manusia itu, orang perempuan bila berkahwin itu takdir. Jadi dia tak boleh serupakan dia dengan orang lain. Tak boleh bandingkan. Dia cara dia. Jangan suka banding-banding. Bila suka banding-banding memang tak lama lah. Tak sampai ke petang, tengah hari hujan. Kalau suka banding-banding, kan biasalah. Kan orang perempuan dia kadang-kadang minta maaf, ada perangai membawang dia tu. Kan? Membawang tu jahat tu. Maknanya dia penyakit tu. Kalau sekadar berbuat, aku rasa syukur betul lah tengok kau. Tumpang gembira. Walau aku tak kaya, tapi aku tengok kau kaya, aku tumpang gembira. Itu tak apa. Kan? Kalau macam tu tak apa. Kenapa? Atas kekayaan orang lain, kita rasa gembira. Itu positif. Tapi kalau orang yang kaya, aku menyampah betul lah, dia tu belagak pula. Yang itu tak kena. Kan? Jadi jangan ukur baju ikut badan orang lain, ikut badan kita. Cuma bersikaplah positif. Kalau sikap positif, keluarga aman. Kalau tak, memang bergaduh. Gaduh. Balik-balik je, bang, saya tadi pergi kuliah, saya tengok ajah sebelah saya tu. Tangan dia dua-dua tu. 10 jari ada cincin. Kan, lawa pula tu. Dia tak cakap dengan suami dia, bang belikan. Tak, dia cerita je. Kan, balik. Nanti kan nak tidur, dia ulang balik cerita tu. Tu. Bang, saya tadi tengok hajah tu, lawa tangan dia. 10 ada. Yang kecil ada, yang besar ada. Kan? Saya contoh je. Kan? Dia tak cakap kata, bang belikanlah, takut kena marah. Dia cerita je. Nanti besok nak pergi, bang jangan lupa bang. Saya terlupa lah bang cerita malam tadi. Hajah tu pakai, tu lagi. Dia cerita je. Tu. Kan? Kalau jenis macam ni habis. Memang gaduh lah jawab dia. Memang gaduh. Jadi maknanya ukurlah sesuatu tu ikut badan sendiri. Jangan ikut badan orang lain. Kan? Cuma bergembiralah dengan pemberian Allah kepada orang lain. Aku tengok kau ni gembira aja. Aku tumpang gembira betul lah. Orang tu tanya, kenapa? Entahlah, aku tengok kau ni. Kalau jalan pun bagus. Kalau duduk pun bagus. Tengok muka pun bagus juga. Tenang aku tengok. Okey? Kan? Bermakna apa? Orang lain punya kebahagiaan, kita tumpang rasa. Tapi kalau kita duduk, aku menyampah betul, tengok engkau geram aja. Ni masalah. Memang penyakit lah jawab dia. Kan? Apa dia? Itulah maknanya memang itulah. Sebab, ibu-ibu tengok kenapa dalam hadis Nabi SAW, kalau kita dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, Nabi ni kalau dengar bini dia tengah bising, dia diam. Diam. Contoh tengok, ibu-ibu tengoklah dalam Al-Quran. Nabi ni kalau bini dia bising, Nabi diam. Tapi kalau Nabi dah bercakap, bini dia pula diam. Tak berani bercakap. Tu. Dia senang je. Seorang bercakap, seorang kena diam. Jangan dua-dua bercakap. Memang habis. Tu. Kan? Alah, ibu-ibu bukan tak pernah pengalaman gaduh tu biasa. Kan? Tengok muka macam marah aja, tapi bukan tak pernah gaduh. Contoh kan, bukan tak pernah gaduh, tu biasa. Saya nak sebutkan, sebab tu gambarannya apa? Walaupun dia bergaduh, tetapi atas kasih sayang tadi tu, dia makin lama tu dia bukan makin bercerai, makin elok.
Macam belangkas, makin tua macam belangkas lagi. Kan? Okey, itu satu. Nombor dua, hak di atas tempat tidur ialah hak untuk digauli. Itu perempuan. Tadi nombor satu nafkah. Nombor dua, hak di tempat tidur. Suami kena bagi. Hak tempat tidur. Hak untuk digauli. Tu. Jadi maknanya hak itu tidak boleh dikecualikan, tak boleh. Kecuali ada asbab musabab lah. Kalau tak ada asbab musabab, tak boleh kecuali hak tu. Sebab tu, saya pernah sebut pada ibu-ibu, Sayyidina Umar dulu pernah tanya dengan anak dia, berapa lama orang perempuan tahan ditinggal suami dia? Bermakna kalau suami pergi ke perang ke ataupun pergi ke perbatasan, berapa lama boleh tinggal? Dia kata 4 bulan. Jangan lebih 4 bulan, masalah. Faham ke ibu-ibu tu? 4 bulan tak boleh tinggal. Jadi memberi maksud apa? Suami dia kena berikan nafkah batin. Yang tadi tu nafkah zahir. Yang ni batin, kena bagi. Paling lama 4 bulan. Paling lama. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, bukan ikut Ustaz Ghazali, jangan silap. Ikut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, berdasarkan kepada sirah Sayyidina Umar, paling lama 4 bulan. Paling cepat seminggu 4 kali. Saya ulang balik. Ini kadang orang perempuan tak tahu bab ni. Paling lama 4 bulan. Paling cepat seminggu 4 kali. Kan? Pelik ke tak pelik tu? Tanya ibu, pelik tak pelik? Masa muda tak pelik, dah tua-tua ni pelik sikit. Kan? Betul tak? Masa muda tak pelik, masa tua-tua dah pelik sikit. Okey, saya hujahkan. Ni hujah dalam kitab. Paling lama 4 bulan. Kenapa? Kat sana ada soal edah perempuan. Edah perempuan. Yang kedua, kenapa dalam seminggu 4 kali? Kerana lelaki boleh berkahwin 4 orang. Tu. Tu kena faham tu. Tu kedudukan tu, itu dalam Islam ada dia punya alasan. Bukan tak ada alasan, ada alasan. Baik, yang kedua, cuba tengok. Nafsu perempuan berapa? Nafsu perempuan berapa? Yang ibu-ibu selalu duduk dengar kuliah berapa? Berapa? Nafsu perempuan 9, nafsu lelaki 1. Itu dalam hadis tu. Nafsu perempuan 9, nafsu lelaki 1. Cuma yang 9 dia tak nampak banding dengan 1 tu, sebab yang 9 ditutup dengan sifat malu. Itu je. Saya ulang balik. Ini dalam hadis, bukan saya kata. Perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Itu terbalik. Perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Lelaki nafsunya 1, akalnya 9. Itu terbalik. Jadi dalam hal macam ni, perempuan walau nafsunya 9, tapi tak nampak sebab dia ditutup dengan sifat malu. Itu perempuan. Tetapi kalau sifat malu ni hilang, lagi teruk dia pada lelaki. Sebab 9. Tu. Kan? Sebab tu Islam ni dia ajar kita dengan peraturan. Orang perempuan kena tutup aurat. Kenapa? Menjaga dia punya nafsu dan maruah dia. Orang lelaki sama juga untuk jaga nafsu dan maruah. Kalau tak, ibu-ibu saya gambarkan ni, 1 dengan 9, siapa juara? Siapa juara? 1 dengan 9, 9 mesti juara. Tapi oleh kerana dia pakai tudung, dia pakai jubah, dia pakai tutup aurat, dia tak nampak yang 9. Cuba yang dalam dia tak pakai tudung, tak pakai baju, tak pakai jubah tu, tengok nampak 9 ni macam mana gaya. Boleh faham tak tu? Tu. Gaya 9 dia tu. Boleh faham? Itu misal yang saya bagilah. Sama juga orang perempuan. Cuba bawakan diri kedai. Buat kedai kain. Orang perempuan. Dia PPL macam mana orang perempuan ni? Dia mesti tawab dulu. Lah sekali, 1 je. Tawab habis, tak boleh beli 1. Kadang-kadang tawab bukan main habis. 1 pun tak beli. Tu perangai dia. Kalau jenis orang lelaki, dia punya straight forward. Kau nak beli apa? Kedai tu. Sana tu. Itu je. Dia tak banyak cerita. Tapi kalau perempuan, kejap bang. Nak tengok tu kejap.
Tu bang nak jaga. Dia macam-macam. Tu perangai. Bukan senang. Bukan senang. Tengok nampak macam warak je, tapi dia itu perangai dia. Baik. 3. Suami harus menjaga kehormatan diri isterinya, harta dan agamanya. Justru laki-laki wajib bertanggungjawab kepada isterinya, khususnya kewajipan menjaga daripada segala gangguan terhadap diri dia. Kat situ dia kata apa? Suami wajib menjaga kehormatan isteri. Dia tak boleh sembarang-sembarang cerita dengan orang. Tak boleh. Walaupun baik, dia ada kawan baik, dia tak boleh dedahkan peribadi isterinya kepada orang. Tak boleh. Dan dia kena jaga harta dan agama dia. Isteri punya agama, suami kena jaga. Jadi kalau dia tak tahu beragama, suami wajib ajar. Sebab dia bukan kena jaga, kan ada setengah orang perempuan ni, dia rajin jaga badan dia. Tapi dia tak rajin jaga akhlak dia. Dia tak rajin jaga agama dia. Badan okey dia jaga, tapi akhlak dengan agama dia tak jaga. Dalam kitab ni apa dia? Dirinya kena jaga, hartanya kena jaga, agama dia pun kena. Siapa yang kena jaga? Laki dia kena jaga. Itu tugas suami tu. Suami kata, Mina, aku tengok kau ni dah bagus dah, muka dah lawa dah, tapi PL, Masya Allah. Suami kata. Kan, aku tengok muka dah lawa, tapi PL ni aku, gitu. Kalau suami kata lagu tu, artinya, isteri tu dia kena adjust balik. Kan? Kena adjust balik. Kalau suami kata, dia kata, Minah, aku tengok kau ni bagus, cakap pun bagus, muka pun dah lawa. Kan? Cakap bagus, muka lawa, tapi aku tu tak minat betul lah. Kain tu belah sampai ke peha tu buat apa? Contoh. Kan? Agama dah, dia punya muka cantik, bahasa dah cantik, tapi pakaian tak elok. Agama dia. Itu wajib ditegur. Wajib. Itu tugas suami. Kan? Cuba ibu-ibu nak test. Ni test, saya kata test. Test apa? Suami kita ni tanggungjawab atau tidak. Kan? Cuba ibu-ibu sidai kain belakang rumah, berkemban. Tak, saya kata test suami, jangan suruh tengok orang lain. Kan? Test suami. Kan? Sidai kain tu berkemban. Kan? Ataupun masa sidai kain tu dekat belakang rumah tu, dengan ada suami tu nampak berkembang. Tengok mulut dia buka tak buka. Kalau mulut dia buat senyap, itu memang lelaki bodoh lah. Ayo sungguh. Dia mesti peka. Dia mesti peka. Suami mesti peka keadaan isteri. Dia kena peka. Sebab tu agama dia, kalau dia buat tak betul, suami kena tanggung. Suami kena tanggung. Kesalahan suami, isteri tak tanggung. Kesalahan isteri, suami tanggung. Jadi ibu-ibu nak tengok suami tu peka atau pekak, atas lah macam tu. Nak tahu peka ke atau pekak, tengok sas. Sidai kain, kan? Tengok, dia bunyi tak bunyi. Kalau dia tak bunyi, kan, ibu-ibu kena tanya, abang ni bodoh ke memang buat tak tahu? Gitu. Kan? Kenapa pula? Habis saya pakai macam ni, abang buat tak tahu je. Kan? Padahal salah ni bang ni. Ustaz hari tu baru cakap, saya tengok abang buat tak tahu je. Apa dia? Wah, tu cerita lain lah. Kalau suami masuk dia tak nampak, tu cerita lain lah. Kan? Ni saya sebut tadi cerita test suami kita tu peka ke tidak. Kadang-kadang suami ni tak peka. Saya minta maaf ibu-ibu ada jenis suami ni, oleh kerana dia dah hidup lama, bermakna berpasangan hidup berumah tangga lama, anak pun dah ramai, dia akan ada konsep alah bisa tegal. Tu. Kan? Dia rasa bini dia tu semua dah okey, dia semua dah faham. Padahal tak faham lagi tu. Kan? Padahal tak faham lagi. Tu. Cuba test nak tahu suami kita peka ke pekak. Sungguh. Sungguh. Kadang-kadang ada jenis orang, dia tak peka langsung. Tapi ada pula kadang-kadang peka betul. Rimas jadi dia. Tu. Jadi nak tahu peka tak peka, garis panduannya agama. Bukan pandangan diri sendiri. Bukan ikut keinginan diri sendiri. Kalau suami kata, contohlah kan, dia kata, Mina,
Engkau kalau nak sidai kain tu pakailah baju. Kalau kau nak buka baju pergi dalam bilik, tu peka namanya, bukan peka. Kan contoh. Kalau kau tak nak pakai baju panas sangat tu, beri masuk dalam bilik. Kau buka pun tak apa, aku tengok pun tak apa. Suami kata gitu. Tapi kalau kat luar tu, kau kena pakai cukup betul-betul. Jangan buka-buka sepanjang. Kan? Itu peka. Kalau tak tu peka lah jawab. Minta mak cerita, walaupun hari-hari pergi masjid, kadang-kadang pun peka juga. Kan? Okey. Nampak bunyi macam biasa, tapi itu yang kita selalu jumpa. Kan? Orang dah tua-tua, alah Ustaz, kita tengok manalah orang berkenan dah tua macam ni. Tadi saya kita belum mati lagi tu. Lagi belum mati. Kan ada orang kata, alah kita dah tua lah Ustaz, tak ada benda lah, nak tu pun dah tak ada. Tu bohong namanya. Kan? Sebab tu Islam letakkan, sama ada dia hidup atau mati ada peraturan dia. Tu kena faham tu. Ini kok sedap dia je. Kan? Ini kan biasa selalu, kadang orang perempuan dia suka cakap macam tu. Dia kata, lah Ustaz kita tua dah. Kan? Dah tua dah. Dah menyampah dah. Senang betul kata gitu. Padahal hidup tu ada dosa, ada pahala. Ada betul, ada salah. Itu yang kena faham. Yang jadi gaduh tu sebab tak faham lah tu. Okey. Yang keempat, kewajipan mengajar masalah-masalah agama kepada isteri. Apabila suami tidak memiliki kemampuan dalam hal ini, dia boleh memberi izin agar isterinya mendatangi majlis ilmu di masjid-masjid atau mendatangi wanita lain yang memiliki kemampuan untuk mengajar, atau siapa pun yang dimubahkan. Dimubahkan itu diharuskan. Orang perempuan, maknanya isteri tadi, kalau dia tak tahu masalah agama, yang sepatutnya dia tahu, suami kena ngajar kalau suami itu mampu mengajar. Sebab itu tugas dia. Jadi kira-kira ibu-ibu, kalau saya tanya soalan macam ni, kalau ibu-ibu punya suami ustaz, kalau ibu-ibu tak datang kuliah tu salah tak? Suami ibu-ibu tu ustaz, kalau ibu-ibu tak datang kuliah belajar tu salah tak salah? Tak salah Macam mana? Yang itu dia kena belajar. Kan? Dia ngajar orang lain tapi tak sempat ngajar bini dia. Itu dia kena belajar. Kat sini kan dia sebut yang mengajar agama kepada isteri itu suami. Tapi kalau suami tak boleh ngajar, maka suami kena memberi izin untuk isteri itu pergi belajar. Artinya seorang isteri wajib ada ilmu, wajib ada pengetahuan. Dia tak boleh dia bodoh itu je, tak boleh. Dia kena adil. Tu. Jadi kalau rasa-rasa kita ni tak berapa pandai, tiba-tiba suami kita tu ustaz, minta dia ngajar. Kalau dia tak sempat mengajar, kita kena pergi. Cuba ibu-ibu kita tanya kawan-kawan lain. Agak lagi kau ustaz kau tak datang kuliah. Itu contoh je. Contoh. Sebab lelaki tak ni kata gitu. Sebab suami yang wajib mengajar isteri. Tetapi kalau isteri tu tak tahu, dia kena wajib belajar. Bila wajib belajar tu maknanya kalau tak tahu berdosa. Jadi dia kena belajar walaupun dia dah tua. Tu, kena faham. Saya contohkan ni contoh. Kadang dah tua-tua ni dia ada masalah yang tak jumpa masa muda. Masa tua-tua ni dia tak jumpa, masa muda dia tak jumpa, masa tua dia jumpa. Masa tu kalau tak ada ilmu tu, itu berdosa jawab. Contoh, kalau saya katakan orang perempuan bila dia ada penyakit, apa penyakit ni, kalau dia batuk yang bawah tu pun batuk lah. Itu contoh. Apa penyakit tu nama dia? Kalau lelaki tu dipanggil apa? Sulusul baul, makna kencing tak tos tu. Sama lah. Orang perempuan. Bermakna benda tadi tu dia mengganggu ibadat. Ataupun istilah setengahnya kadang-kadang orang perempuan keputihan dia. Kan? Dia masa ibadat tu wajib tak dia bersuci? Wajib. Tapi kalau orang tak tahu tu apa jadi tu? Cuba kita tengok kadang-kadang orang tu dia pergi musafir. Kan? Sehingga RNR. Kan? Semayang aja. Padahal tu wajib tak bersuci tu. Tapi kalau jenis tak faham, macam tu ya.
Ini benda yang biasa. Tak gitu. Benda tu wajib. Sebab kenapa? Dalam kes manusia tu, yang wajib mandi besar tu mani. Yang tak wajib mandi besar tapi wajib disucikan tu mazi. Dan wadi tu dua-dua tu. Itu keputihan serupa tu. Saya nak tanya ibu, keputihan tu najis ke tak? Najis ke tak? Najis kena basuh. Nak beribadat kena basuh. Kalau duduk berjalan musafir singgah ke RNR ambil semayang je, tak basuh. Sedangkan kita semayang wajib bersuci. Bersuci tu ambil air semayang kalau tak ada hadas. Kita tak ada hadas, kita bersuci lah. Tapi tiba-tiba yang tadi tu ada hadas, walaupun tak besar, ada hadas kecil. Ada najis yang wajib dibersihkan. Tapi berapa ramai yang faham jenis macam tu? Kan? Lebih-lebih lagi dah tua. Lagi pula dah tua, batuk sikit habis basah semua. Contoh. Kan? Boleh faham tu Apa dia? Tak betul sungguh. Kalaupun pakai pad istilahnya tadi tu, kan? Dia menanggung najis, kena buang. Kan? Kecuali kalau memang betul-betul dia tu sulusul baul yang memang tak boleh dielak. Itu lain. Sahibul darurah dipanggil. Sahibul ma'zurah dipanggil. Itu lain. Kita ni makin tua ni, nanti dia akan jumpa masalah-masalah tu. Makin tua. Tapi ibadat tak boleh tinggal. Semayang tak boleh cuti. Kalau tak ada keuzuran, tak boleh cuti. Itu kedudukan. Di sini kena ada ilmu tu. Siapa kena ngajar tu? Suami, bukan ustaz. Ustaz tak wajib ngajar. Suami wajib ngajar. Kan? Ustaz ni wajib ngajar bila? Kalau orang jemput, tu wajib dia ngajar. Kalau jemput wajib dia ngajar. Tapi kalau orang tak jemput, suami tu wajib ngajar. Kan? Jadi kalau suami tu sendiri tak tahu, kena belajar. Itu wajib. Nak ajar suami mudah je. Ibu-ibu balik rumah tanya, bang, abang masalah ni tahu tak? Oh, saya tak tahu. Abang pergi belajar. Tak settle lagi tu. Senang aja tu. Ustaz kata abang yang wajib ajar saya, tapi saya tanya abang tak tahu, abang pergi belajar. Kalau tak abang berdosa, saya pun berdosa. Kan senang nak ajar suami. Apa dia? Ni. Itu yang kadang-kadang suami pun dia fed up. Aku ni lah, aku menyampah, suruh kau ngajar balik. Itu masalah. Kan? Kadang-kadang bila suami dah pandai, balik ngajar laki pula tak boleh terima. Kan? Ada juga macam tu. Kenapa? Bodoh ni pasal. Boleh faham? Okey. Saya tengok dah pukul 4. Hari ni asar masuk awal. 4-6 minit. Kan? Jadi cukuplah kadar tu pertama. Kan? Kita sambung. Nanti bab ni tak habis lagi. Ini tugas suami. Tugas isteri ada lagi. Sambung akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan sadiqan wa niyan qayyim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai juga hari ni. Saya ingat tak ada orang lagi.